Hai guys, selamat tengah hari guys. Hari ni aku membawa motor Rafisha. Dulu kita panggil Rafisha. Lepas tu tukar nama Nero. Sekarang tak tahu nama apa nak panggil. So, ingat tak video yang aku minyak habis tu? So, isu tu dah settle lah. Indikator aku pun dah betul lah. So, Alhamdulillah. Aku nak ke KL ni, ada event. Jadi, sebab Impact Enforce, aku bawa motor Enforce lah. Lepas motor ni pun aku lama tahu pergi event. Cuma gear indicator dia bengong sikit. Dia susah nak baca sangat. So motor ni actually aku pakai exhaust Xpander E4 yang lama punya 28mm. Satu bunyi dia ada sedap sikit. Meter dia tak nampak sangat lah guys siang hari. Tak tahu video nampak ke tak meter aku. Aku rasa tak nampak meter. Oh 100 GPS tu senang. Sangat-sangat senang. So aku bawa dah dalam lebih sebulan dah bawa motor ni. Alhamdulillah motor ni dah ok, dah stable. Cuma last hari tu aku buat selain daripada indikator minyak bulatan dah fix, masuk ke jalan yang ketiga. aku dah cabut auto sensor. Sebab auto sensor dia bengong. So aku cabut. Motor memang orang kata tak macam semput-semput dah lah. Cabut ataupun beli auto sensor baru. So auto sensor adalah benda common untuk benda liar RFS. Dalam 800 meter di bulatan masuk ke jalan yang kedua. So bila auto sensor kotor je, dia akan efek motor ni. Banyak gila efek. Dia akan semput, dia akan low performance, dia akan mati-mati si PM rendah. So semua tu banyak daripada auto sensor lah. So sensor auto tu dia banyak efek banyak gila dengan performance motor ni. So aku cabut tak ada dah, tapi keluar error lah. 200 meter. Weh, kejam juga tengok jalan ni. Di bulatan masuk ke jalan yang kedua. Kita ikut jalan motor lah. Ni kepala V1. Ke kanan. Kepala V1 convert V2. Tapi aku potong dia jadi V2. Kalau kau tengok ada Swiss kan, Swiss. Belah kiri kanan ni ada Swiss. Macam V2. Tapi dia pakai R25 punya Swiss. Throttle pun dia pakai R25 punya. Just nak tunjuk motor aku ni still function, masih guna. Cuma jarang aku masuk dalam video lah. Itu je. Mesti dia ingat orang aku dah jual motor RFS ni. Tak ada lagi. Actually memang betul value, resale value dia memang jatuh gila. Orang jual sampai RM1,000, RM1,200. Paling teruk aku tengok RM800. Itu kalau betul-betul condition apa? Sidai lah. Kalau sidai dia jual sampai RM800 motor ni. Bapak lah. Aku beli motor ni 7K pun dulu. Gila betul. Dia boleh jual sampai RM800 sebab sadai dalam bertahun-tahun. Dah jual lerai lah. Macam tu lah. Motor ni pun dah banyak custom. So kau nak jual pun ikut harga custom lah. Kalau jual kedai tak laku lah custom ni. Dalam 200 meter belok ke kanan. Kemudian belok. Tayar pun kata standard. Tayar depan belakang rim standard. So rim 3 batang ada lagi kat rumah. So bila-bila masuk boleh sarung. Rim wide suku. Lepas tu ada rim tayar besar pun ada lagi kat rumah. Aku tak jual. Actually dah ada ramai tanya aku nak beli rim aku. Pasal maybe dia set custom lah. Tapi aku tak jual. Aku tak tahu kenapa guys. Sorry guys, siapa yang tanya itu. Aku tak jual. Tak jual sebab maybe aku rasa macam tak perlu lah. Or maybe aku akan pakai balik rim tu nanti. Kalau aku masuk motor custom ke apa kan, maybe aku boleh pakai rim tu nanti. Lepas aku dah shop motor ni, aku nak masuk apa pertandingan-pertandingan custom ke apa kan. Pengguna-pengguna RFS ramai jual motor ni lah.
Aku tak tahu yang lain-lain tu macam mana, tapi ada yang still maintain motor ni sebab itu je motor yang diorang ada. Ataupun memang diorang dah jemur ataupun dah serik pasal spare part ke apa. Tapi spare part dia sekarang dah senang lah actually. Aku banyak beli on Shopee je spare part, daripada fork, daripada relay, bateri. Bateri dia sama dengan R25 guys, boleh pakai. So bateri aku kongsi dengan R25. Kalau ada problem aku boleh swap. .13, 114 GPS, 115 GPS. Still not bad lah motor ni. Ni aku tak tunduk pun, 117. Tak tunduk langsung ni. So nak kata performance motor ni masih lagi bagus lah. Aku pernah bawa paling laju 127 GPS motor ni. Pengguna RFS sekarang ni macam tak ramai lah. Ramai yang dah retired lah. Yang custom pun nak jual. Aku tengok baru-baru ni ada seorang brother Kelantan ni komen lah. Dia memang buat motor GTB lah. Lawa motor dia, aku pernah review motor dia. Dia pun nak jual. Dia maybe ada sebab-sebab lah kenapa nak jual kan. Sebab nak simpan pun maybe tak guna sangat. So barang-barang tak guna ni, yang kita tak pakai ni, kita akan disoal nanti kan. Dia akan mensia-siakan, apa orang kata, sia-siakan lah kan. 200 Tapi meter buat pusingan U. kalau korang nak beli, memang tengah murah lah sekarang ni. Aku rasa yang baru, stok baru ada lagi kat kedai. Tapi harga memang lagi murah daripada biasa lah, walaupun baru. Maybe 6K, 5K kot. Second 2K ke bawah boleh dapat. Bonggol ni sakit ni. Dalam 200 meter belok ke kanan, sampai belok ke kiri. bawah Ke parking. kiri. Anda telah sampai di destinasi. Baru nampak meter guys. Tempat gelap baru nampak meter. Ni ada parking. Bukan susah, parking ada banyak. Tapi dia duduk selit-selit. Ni dia suruh parking sana pula. Sini je lah. Ni ada parking. Cantik, dekat dengan lift. Cantik tu. Tapi masalahnya petak dah habis. Alamak. Ada lagi sana? Oh ya, okay. Terima kasih. Aduh, mana nak parking? Ni lah kurti. Ni kau tempat aku. Hei, aduh. Alright, balik. RM1 sahaja. Weh, dah hujan lah. Alamak. Oh, lupa lah. By the way, aku pakai phone holder ni yang bukan cord lock. Actually yang murah punya aku pakai. Dia bukan jenama cord lock pun, tapi function sama macam cord lock. Gila cord lock, sampai 200 lebih. Mentak lah nak beli. Kita ikut jalan Kirara, lepas tu masuk SKV. Hujan lah pula.